Halo, Anthony Lock. Lu tak payah jerit-jerit sana macam orang gila tau. Orang psycho. Orang yang sudah lupa. Ada penyakit amnesia ke? Itu hari yang jerit-jerit dekat itu, diorang punya ceramah perdana tu apa? Turun UMNO itu okey kah? Itu bukan perpaduan kah? Apa contoh yang lu cerita? Oh, kalau Johor ugut untuk keluar, bubar, kita Negeri Sembilan pun bubar. Bubarlah. Kalau lu ada contoh, lu bubarlah. Apa bikin cakap-cakap, surah kecoh-kecoh itu hari kan? UMNO tarik sokongan, lu bubar sajalah. Lu orang semua tara telur. Masalah dia, Anwar Ibrahim, awak, itu Menteri Besar Negeri Sembilan, semua tara telur. Sampai saya punya tagline, saya punya podcast pun ada telur, tara telur. Pasal lu orang lah, pasal tara telur. Satu negeri, surah Negeri Sembilan, surah kecoh, bubar saja. Jangan cakap. Jangan sembang kedai todi macam ni lah. Oh, Johor kalau ini, kalau Johor bubar, kita Negeri Sembilan bubar. Lu bubar Negeri Sembilan dulu lah kalau lu orang berani. Tengok berapa panjang lu orang punya barang dekat sana. Lu orang boleh macam-macam lu boleh cakap. Turun UMNO, lu punya ahli semua dekat sana boleh cakap. Lepas tu, lu ada ingat tak? Lu ada buat satu statement itu hari lepas Sarawak, Sabah kalah teruk kan, kalah 8-0. Apa kenyataan yang awak keluarkan? Well, we will reconsider our relationship, our hubungan with kerajaan, with Pakatan Harapan. We will do a referendum, itu mesyuarat dengan DAP pada 12 hari bulan Julai, dan kita akan tentukan kita punya hala tuju parti. Oh, lu boleh buat itu semua, lain orang tak boleh buat. Itu UMNO Johor dia tak boleh buat. Lu boleh buat, lu boleh ugut lu punya sendiri punya gabungan. Kita akan tentukan kita punya hala tuju. You mau tunjuk macam lu tak puas hati dengan PMX. Tapi you lepas 1-2 hari lu keluarkan kenyataan, oh kita walaupun kita kalau kita keluar, kita akan tetap sokong kerajaan ini sampai hujung penggal. You orang punya plan, lu orang mau letak jawatan kah, apakah? Tapi you akan kekalkan orang yang you tak setuju. Apa lu orang cerita macam bodoh punya orang? Bila lu orang boleh buat ini macam, lu orang boleh bully MIC, MCA, UMNO dekat Selangor, tak mau bagi satu ahli majlis pun. Kerajaan perpaduan tahu Selangor lepas PRN 6 negeri tu 2023, lu orang pun tak mau layan sama Barisan Nasional lagi apa lancar lu orang mau cerita ini hal. Bising-bising jerit dekat sini. Kalau lu berani, lu panggil saya satu kali lah. Kita debat lah. We have a public debate lah. Ini lu pegang mic sini, lu sendiri cakap, shock sendiri. Lu boleh buat, lu orang boleh buat apa lu orang suka. Lu orang boleh bully sama Barisan Nasional. Lepas tu, you orang bila Barisan Johor buat macam tu, lu orang mau kecoh, mau melenting macam lu punya Anwar Ibrahim. Oh, saya sudah kena pukul, saya sudah kena penjara. Ugut oleh budak-budak, saya tak takut. Siapa ada ugut sama you? Bodoh punya orang lah. Ini Anwar Ibrahim satu bodoh punya orang. Orang tak mau kahwin sama you lah. You tak payah macam itu perempuan tak mau sama you. You mau menangis tau, you mau jerit-jerit buat apa? Orang tak mau sama you. Johor dia orang berani kalau lu berani, lu buatlah. Dekat Negeri Sembilan, 1-to-1 kita tengok. Johor kita tengok, Melaka kita tengok. 1-to-1. Biar 3 corner fight pun tak apa. Ini bodoh punya orang lah, betul-betul lah. Ini Anthony Lock. Saya pun tak tahu macam mana ini orang. Saya ingat lagi baik pergi goreng kuih tiaw lah dekat itu pasar Seremban sana lah.